Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berikut ialah panduan untuk kita tamatkan RPH. Okey, jadi pastikan tiada RPH tertunggak dan RPH minggu ni pun dah selesai. Okey, jadi yang pertama kita kena klik pada jadual waktu. Kemudian kita kena scroll ke bawah. Nampak dekat sini ada kitaran RPH. Okey, tarikh mula yang kita mulakan. Okey, yang ini tarikh tamat. Jadi kita klik pada minggu yang kita nak tamatkan tu. Kita set tarikh akhir dan akan keluar macam ni. Okey, jadi bila klik tamatkan, jadual waktu akan kosong. Tarikh mula pun dia akan jadi kosong balik dan kita kena isi jadual yang volume yang baru. Okey, andai katalah kalau RPH minggu ni kita tak siapkan. Okey, contoh saya padamkan ni. Okey, jadi ada satu RPH yang tak dibuat. Okey, kita cuba tamatkan. Okey, nampak dia akan keluar. Kita kena selesaikan dulu RPH. Ini. Okey, jadi kita kena selesaikan dulu RPH, barulah kita dapat tamatkan kitaran RPH tu ya. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.